Baik, terima kasih. Ketika ini saya berada di Kadok Kota Baru untuk cerita pagi bercerita berkenaan dengan inovasi acuan tembika mabung yang amat popular pada ketika dahulu dan kini difahamkan ia semakin sedikit suram dan untuk perincian berkenaan dengan acuan ataupun inovasi tembika mabung di Kelantan ini kita bersama dengan pengasas tembika mabung iaitu Encik Rahimi. Betul. Okey. Encik, boleh terangkan sedikit apa itu tembika mabung sebenarnya? Okey, terima kasih. Saya dahulunya terlibat dengan seramik sejak tahun 90-an. 90-an ni saya bekerja di Sirim lah. Dan pada tahun tu kita belajar mengenai advance seramik dengan clay. Clay ni tanah liat. So seramik mambung ni sebenarnya nama dia mambung pasal tanah tu berasal di mambung. Jadi tanah liat mambung ni sebenarnya dah lama lah. Tahun 1800 lagi. Dah bermula. Jadi kalau dulu ni dia buat cara lain lah. Tak adalah acuan macam kita plaster Paris apa. So sekarang ni kita upgrade, kita buat secara acuan. Mungkin ada inovasi daripada pihak tuan sendiri untuk mempelbagaikan tembika mabung tu di Kelantan ini. Ya, ada beberapa lah. Yang pertama kita buat secara production lah. Kalau dulu slow atau perlahan, kita kena buat secara laju sikit. Pasal ialah sekarang ni melibatkan kata usahawan kan. Usahawan mestilah melibatkan production ataupun pengeluaran. Jadi kita kena pastikan pengeluaran kita ada. Kalau tempahan banyak, kita buat secara yang inilah laju sikit supaya sempat kita inilah meet ataupun kita capai kita punya production tu, pengeluaran tu. Dan satu lagi dari segi material ataupun bahan-bahan tu kita akan upgrade kan. Maknanya kalau dulu kita just ambil tanah tu and then kita casting ataupun kita buat terus, sekarang ni kita akan tambah baik sama ada kita campur dengan bahan-bahan lain lagi ataupun bahan-bahan yang sesuai lah mengikut kajian. Pasal kita pun sekarang pun terlibat dalam banyak universiti dan banyak kajian-kajian. Jadi bukan setakat tanah je lah, kita campur lagi. Dan juga dari bentuk pun bukan sekadar simple-simple lah ataupun yang tu je. Tapi kita terlibatkan komputer program lah yang melibatkan 3D design semualah. Okey, apabila cerita berkenaan dengan tembika art ini, pastinya ia menjadi ada yang gemar, ada yang tak gemar. Tapi macam mana sambutan belia ataupun anak muda di Kelantan dan harapan tuan sendiri untuk melihat tembika mabung ini mendunia lah? Dia sebenarnya bukan masalah minat itu appearance apa. Ni benda ni dah lama dan benda ni international. Bukan sekadar Malaysia saja, di Jepun, di Europe, di mereka semua melibatkan tanah liat dan mereka mempunyai ciri-ciri desain sendiri. Jadi mereka ni terus berusaha supaya dapat buat sesuatu yang baru, inovasi lah. Inovasi ni dari segi bentuk, dari segi color dia, macam-macam lah aplikasi dia. So di Malaysia ni disebab pendedahan tak ada, kurang. So kalau di universiti pun kurang, kalau art dia design pun tak ada, bahagian seramik saya ingat tak ada. Kurang lah, dia cuma bentuk mengajar je secara teori saja. So seramik ni kalau sebenarnya dia material, bahan tu sendiri banyak kita boleh belajar daripada seramik. Dalam seramik tu ada chemical dia. So banyak yang kita boleh tambah baik. Jadi student sebenarnya kalau budak-budak muda kalau lepasan you memang dia akan minat lah. Dia tahu apa dalam tu. Kalau yang orang biasa tempatan ni mungkin dia tak aware sangat kan. Dia tak ni sangat. Jadi dia nak tengok benda tu cantik, benda tu boleh pakai, benda tu kalau tengok kan appreciate lah, mana kita boleh hargai lah. Itu kena ambil hati macam mana nak tarik supaya suka seramik ni. Kita cuba. Okey tuan, terima kasih Anak Sudi untuk bersama kami untuk Cerita Pagi Malaysia untuk sesi di Kelantan. Jadi saya kira itu saja perkongsian yang dapat saya kongsikan untuk anda penonton Cerita Pagi. Jadi terus bersama dengan Kasabura. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.